Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Prof. Di sini saya Taufik bin Muhammad Yusof, P165453 akan membentangkan video pembelajaran dan subjek yang saya pilih adalah Sains Tahun 5 yang meliputi 3 buah topik. Saya terus kepada video. Walaupun saya terangkan terlebih dahulu objektif video yang saya buat ini yang bertajuk warisan hijau dan topiknya adalah pencarian biji benih. Objektif pertama, arah satu mengingati murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 tujuan pencarian biji benih tumbuhan dengan tepat. Arah kedua, iaitu objektif kedua, memahami murid dapat mengelaskan sekurang-kurangnya 4 jenis biji benih mengikut cara pencarian yang betul, angin, air, haiwan ataupun manusia dan letupan dengan ketepatan minimum 4 daripada 5. Dan objektif ketiga, iaitu arah 4, menganalisis murid dapat menerangkan hubungan antara ciri khusus biji benih dengan cara pencariannya bagi sekurang-kurangnya 2 jenis tumbuhan secara tepat dan lengkap. Saya persembahkanlah video untuk warisan hijau ini, video ini. Selamat datang ke tahun 2150. Anda sedang menyaksikan stesen angkasa emas MH101. Stesen inilah yang menjadi kediaman manusia, kerana kini bumi tidak lagi sesuai untuk dihuni. Di stesen ini kita akan mengajar murid-murid banyak perkara. Semoga murid-murid seronok belajar bersama-sama kami. Saya, Nova 007, cikgu anda yang akan mengajar anda pada hari ini. Cikgu, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang suatu sumber yang telah hilang, iaitu bumi. Suatu ketika dahulu, manusia tinggal di atas muka bumi. Inilah keadaan bumi suatu ketika dahulu. Banyak pokok, flora dan fauna hidup di atas muka bumi. Wow, cantiknya bumi suatu masa dulu. Cikgu, apa telah berlaku sekarang ini pada bumi? Untuk pengetahuan murid-murid, semuanya kini telah tiada lagi untuk kita nikmati akibat pencemaran alam dan perubahan iklim. Jom kita belajar lagi tentang tumbuh-tumbuhan. Bagaimana pokok-pokok dapat hidup dan berkembang suatu ketika dahulu. Cuba kamu semua tengok hologram ini. Bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat hidup dan membesar. Dan cuba kamu perhatikan pula, apakah halangan tumbuhan untuk membesar? Video ini saya hasilkan. Murid-murid, cuba kamu jawab. Apa akan jadi kalau pokok-pokok ini tumbuh terlalu rapat? Dari segi penjanaan videonya, Tumbuh-tumbuhan akan bersaing untuk mendapatkan cahaya, air dan nutrien. Saya menggunakan antaranya adalah Google Gemini, Nano Banana dan juga Midjourney. Dan kedua-dua Cikgu, image apa yang sedang terbang tu? Dari situlah saya Inilah salah satu cara tumbuhan berkembang dan membiak. Proses ini dinamakan pencarian biji benih. Untuk memastikan penjanaan Pencarian biji benih adalah proses di mana tumbuh-tumbuhan menggunakan pelbagai cara untuk terus membiak dan berkembang. Cikgu, ada berapa cara pencarian biji benih sebenarnya, cikgu? Untuk pengetahuan murid-murid, ada 4 cara pencarian biji benih. Angin, air, haiwan dan letupan merupakan 4 cara bagaimana tumbuh-tumbuhan melakukan proses pencarian biji benih. Cikgu, bagaimana pula biji-biji benih ni boleh terbang? Mereka ni boleh terbang macam burung ke, cikgu? Biji-biji benih tu sebenarnya ada sayap dan ringan. Sebab tu mereka boleh diterbangkan angin. Tapi mereka tak boleh terbang seperti burung. Dengan cara ini, tumbuh-tumbuhan dapat membiak di kawasan yang lebih luas dan jauh dari habitat asal mereka. Cikgu, biar saya teka pula proses ini. Ini mesti proses pencarian biji benih menggunakan air kan, cikgu? Ya,
Betul tu anak-anak. Air merupakan salah satu cara biji benih dapat dipencarkan. Cuba kamu jawab, kenapa biji benih ini tidak tenggelam? Saya rasa biji benih ni ringan dan ada daya apungan. Betul tak, cikgu? Ya. Betul jawapan kamu. Cikgu, bagaimanakah pula haiwan boleh membantu memencarkan biji benih? Haiwan memakan buah dan biji benih akan dibuang di tempat lain. Di samping itu, ada juga biji benih yang melekat pada bulu atau badan haiwan. Apabila haiwan bergerak, biji benih itu akan jatuh di kawasan lain. Jadi, haiwan membantu menyebarkan biji benih supaya tumbuhan boleh tumbuh di tempat baharu, kan cikgu? Cikgu, kenapa biji benih itu terpelanting? Ini dipanggil pencaran biji benih secara letupan. Oleh itu, murid-murid, dapat kita simpulkan di sini bahawa pencaran biji benih banyak bergantung kepada ciri-ciri biji benih itu sendiri. Kami faham, cikgu. Sayang kan cikgu, bumi yang indah kini hanya tinggal sejarah. Ya, apa boleh kita buat? Itulah harga yang perlu dibayar oleh manusia akibat kerakusan diri sendiri dan tidak melindungi alam sekitar suatu ketika dahulu. Okey, selesai yang ini. Video yang pertama, kita pergi ke video yang kedua pula, iaitu topik berkaitan dengan sistem rangka manusia yang saya nak, dan untuk memastikan bahawa anak murid minat, saya gunakan kaedah ataupun cara animasi 3D ala-ala Pixar yang saya namakan Professor Bone-Master. Objektif bagi sistem rangka manusia ini, yang pertama adalah mengingati, jadi murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada 5 rangka utama manusia dengan tepat berdasarkan gambar rajah yang diberikan. Objektif kedua adalah memahami, murid dapat memadankan fungsi setiap rangka utama dengan jenis tulang dan sendi yang betul dengan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 padanan tepat. Dan objektif ketiga, mengaplikasi, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 kepentingan sistem rangka manusia dengan tepat berdasarkan situasi dalam kehidupan seharian. Kita pergi ke video yang saya hasilkan. Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang sistem rangka manusia. Topik ini akan disampaikan oleh Profesor Bone-Master yang akan membimbing kamu memahami fungsi dan kepentingan sistem rangka dalam kehidupan seharian. Profesor akan menerangkan apakah itu sistem rangka, peranan tulang dalam menyokong tubuh badan, serta bagaimana rangka membantu kita bergerak dan melindungi organ penting seperti otak dan jantung. Dengar dengan teliti dan bersedia untuk belajar sesuatu yang menarik bersama Profesor Bone-Master. Abrakadabra! Hai semua, saya Profesor Bone-Master. Jom kita belajar tentang sistem rangka manusia. Sistem rangka ialah susunan tulang di dalam badan manusia. Ini ialah tengkorak. Tengkorak melindungi otak kita. Tulang rusuk melindungi organ dalaman. Tulang belakang pula menyokong tubuh kita. Tulang tangan dan kaki membantu kita bergerak dan bermain. Bolehkah kamu namakan rangka utama manusia? Sendi ialah tempat pertemuan antara dua tulang. Sendi leher membolehkan kita memusingkan kepala. Sendi bahu dan tangan membantu pergerakan bahagian atas tubuh.
Sendi lutut dan pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Sistem rangka penting untuk sokongan, pergerakan dan perlindungan. Harap semua dah faham sistem rangka manusia. Sampai jumpa lagi. Bye. Okay, inilah video saya yang kedua. Seterusnya video yang terakhir adalah berkaitan dengan siratan ataupun rantaian makanan. Dan saya buat dalam bentuk video animasi kartun juga yang saya namakan Rahsia Tenaga di Rimba Raya. Objektif untuk rantai makanan ini adalah yang pertama menyiasati. Murid dapat menyatakan masuk rantai makanan dengan tepat serta memberikan sekurang-kurangnya satu contoh yang sesuai. Objektif kedua, memahami. Murid dapat mengenal pasti peranan pengeluar dan pengguna dalam sekurang-kurangnya dua rantai makanan daripada habitat yang berbeza dengan tepat. Dan yang ketiga, mengaplikasi. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rantai makanan yang lengkap dan betul melibatkan pengeluar, pengguna primer dan pengguna sekunder. Jom kita saksikan video yang saya hasilkan. Di sebuah hutan hijau, setiap hidupan hidup mengikut aturan alam. Di hutan ini juga tinggal seekor anak rusa yang cerdik. Namanya Rico. Dia selalu memikirkan tentang kehidupannya dan kehidupan haiwan lain di hutan ini. Banyaknya makanan. Tapi dari mana datangnya semua makanan ini? Untuk pengetahuan Rico dan adik-adik, punca utama rantaian makanan adalah matahari. Matahari adalah sumber utama tenaga dan makanan bagi seluruh kehidupan di muka bumi. Tumbuhan menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber tenaga. Tenaga tersebut diserap oleh klorofil dalam daun untuk menukarkan air dan karbon dioksida kepada glukosa sebagai sumber makanan. Apabila Rico makan rumput, tenaga yang tersimpan dalam tumbuhan itu pula berpindah kepadanya, lalu membolehkan Rico membesar, bergerak dan terus hidup. Patutlah Rico rasa kenyang bila Rico makan rumput. Yummy. Sedapnya daun. Yeay, sedapnya belalang ini. Sedap lagi daging katak. Yum. Ini adalah contoh rantaian makanan yang mudah. Serangga makan daun, katak makan serangga. Kemudian, ular pula memakan katak. Rico, jalan-jalan tu berhati-hati. Banyak yang memerhati. Rico juga berada dalam rantaian makanan. Haiwan pemangsa seperti harimau juga memerlukan tenaga untuk terus hidup. Untuk pengetahuan adik-adik, apabila sumber makanan berkurang, masalah akan berlaku. Haiwan akan kelaparan dan keseimbangan hutan mula rosak.
Justeru manusia kenalah sayang dan menjaga keseimbangan alam sekitar. Manusia janganlah sesuka hati menebang pokok di hutan dan melakukan pencemaran. Jadi adik-adik, kita kenalah jaga bumi kita ni baik-baik agar siratan makanan di hutan terus terjaga. Oleh itu, marilah kita berjanji untuk menjaga dan memelihara alam sekitar agar semua hidupan dapat hidup dengan harmoni. Okeylah Profesor, inilah persembahan saya untuk ketiga-tiga video yang saya hasilkan. Terima kasih Prof atas segala tunjuk ajar yang Prof berikan selama ini. Sebanyak semesta ini banyak ilmu dan pengalaman saya ambil daripada Prof. Mohon dihalalkan juga segala ilmu yang Prof berikan selama ini. Dan begitu juga dengan rakan-rakan lain. Terima kasih kerana banyak membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.